Ada orang duk hantar SMS, bukan apa ni, video WhatsApp. Duk tanyalah. Ada satu video, satu ustaz, dia komen. Ni pun saya nak perbetul juga lah. Kadang-kadang dia kata tak boleh ke kita sebut, kita pergi kita bagi clear. Bila kita pergi kenduri, rumah orang kenduri ni, nak musim kenduri ni kan, jadi sekolah kenduri, apa ucapan orang Melayu selalu sebut? Tuan-tuan sebut apa? Kalau tuan-tuan tak sebut, terus kenyang-kenyang balik. Tuan-tuan sebut apa? Ucapan orang Melayu. Tuan-tuan sebut apa? Tahniah, selamat berbahagia, selamat pengantin baru. Lagi? Semoga kekal berpanjangan hingga ke anak cucu. Semoga ramai anak. Semoga panjanglah jodoh sampai ke anak cucu. Ada ustaz kata tak boleh sebut semoga berkekalan ke anak cucu. Tak boleh. Dia kata, tuan-tuan pergi kat pengantin tu, semoga berkekalan lah hingga ke anak cucu. Semoga jodoh panjang lah sampai ke anak cucu. Semoga dikurniakanlah anak yang ramai. Tak boleh. Nabi larang. Ada hadis. Tak boleh sebut. Ini satu benda juga. Kadang-kadang bila kita cakap ni, kita jangan laju sangat. Jangan cepat sangat. Takut kita tersasar. Kita jadi ni. Tuan-tuan, ungkapan yang dia sebut bil baqa wal banin tu pun dah tak betul dari sudut hadis. Hadis tak sebut bil baqa wal banin. Salah tu. Bukan, lafaz hadis bukan bil baqa wal banin, bir rifa wal banin. Memang ada hadis. Tapi kita kena faham apa konteks dia. Kalau satu Malaysia, salah, tak boleh sebut semoga berkekalan hingga anak cucu. Semoga panjang jodoh sampai ke anak cucu. Mudah-mudahan ramailah anak cucu. Tak boleh sebut. Betul ke tak boleh sebut? Kita tengok. Pertama, birrifa wal banin ni, dia ada satu riwayat hadis yang mana Aqil bin Abi Talib dia kahwin. Kemudian orang mari ucap dekat dia birrifa wal banin. Terjemahan dia bersepakat dan bersatu. Rifa, bersepakat dan bersatulah. Bil banin. Banin apa makna banin? Lil banin. Banin apa maksud banin? Banin anak jantan. Kalau anak perempuan? Banat. Pandai. Mengaji pandai. Bagus. Pasal itu tuan-tuan tengok kadang-kadang dia tuliskan lil banin untuk anak lelaki, untuk lelaki, lil banat untuk perempuan. Arab tu kadang-kadang bila baca hadis, kita tak boleh baca selapis, kita kena baca passport Nabi. Apa siapa ada larangan itu? Ini yang saya nak perbetul ni. Tuan-tuan, pertama, ucapan birrifa wal banin di sisi orang Arab jahiliyah ini ialah ucapan orang Arab jahiliyah. Apa maksud dia kata birrifa wal banin? Berbahagialah engkau, bersatulah engkau dengan anak lelaki. Kenapa? Abang Wajib, ambil clue ni. Arab jahiliyah
anak lelaki. Apa siapa? Tuan-tuan. Saya nasib baik. Kecil-kecil minum susu Dugro. Jadi dia berhubunglah sikit. Sel-sel tu. Apa kaitan dia? Arab jahiliah, anak lelaki. Bila Arab jahiliah dia pergi orang kahwin, dia kata apa? Bahagia, anak lelaki. Bahagia, anak lelaki. Nabi kata, la taqul. Jangan kata lagu tu. Apa pasal dia tak pergi kata anak lelaki? Pasal apa dia tak pergi kata berbahagia, bersepakat, bersatu dengan anak lelaki? Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Itu ucapan jahiliah. Tuan-tuan kena faham, jahiliah punya sentimen, jahiliah punya budaya, jahiliah punya pegangan, jahiliah punya pemahaman. Tiba-tiba kita duk fikir ikut Melayu, duk cakap semoga berkekalan anak cucu. Mana masuk? Tak betul. Pasal apa tuan-tuan? Jahiliyah tak suka anak perempuan. Betul ke tidak? Di sisi orang Arab jahiliyah, anak perempuan sial. Sebab itu anak perempuan dilakukan apa? Dibunuh. Dalam Quran tuan-tuan baca tak? Sambung. Bi'ai zambin. Sambung. Bi'ai zambin kutilat. Anak-anak perempuan pada zaman Arab, wanita dianggap sial, wanita dianggap membawa rugi, anak perempuan pada zaman Arab ni dibenci. Siapa yang dapat anak perempuan sial, siapa yang dapat anak perempuan ni rugi. Pasal itu mereka tak mau, mereka tak sebut anak perempuan, mereka tak kata birrifa wal banin banat, mereka tak sebut anak lelaki. Apapun bahagia. Kalau anak lelaki bahagia, dapat anak lelaki bahagia, anak lelaki untung, anak lelaki ong. Dia dapat anak apa? Perempuan sial. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tak. Soalan saya, betul tak jahiliah faham macam tu? Jahiliah faham macam tu, betul ke tak? Yang tuan-tuan orang Melayu faham lagu mana? Faham lagu tu ke? Faham tak? Larangan itu kerana mereka, larangan tak boleh sebut semoga dia bukan sebut anak, dia sebut banin, lelaki. Artinya dia pergi kat pengantin tu, dia kata apa? Semoga engkau berkekalan bahagia dengan anak lelaki. Artinya aku tak mau anak perempuan. Hanya duk minta anak perempuan, minta simpang dapat anak perempuan. Itu yang Nabi larang. Apa kaitan orang Melayu disebut semoga berkekalan hingga ke anak cucu? Ada tak kaitan dengan, sama tak dengan apa yang jahiliah tu maksud? Sama atau tidak? Tak sama. Jadi adakah salah nak sebut semoga berkekalan hingga ke anak cucu? Tak salah. Tu saya kata tak betul kenyataan tu. Kalut orang ni, tak boleh sebut ke? So baca hadis kita kena baca syarahan dia, huraian dia. Kita sebut dalam bentuk apa? Tuan-tuan sebut kat pengantin tu dalam bentuk apa? Doa, betul tak? Betul tak tuan-tuan doa bagi dia dapat anak? Betul tak? Semoga dia bahagia, jodoh panjang, dapat anak, kekal hingga anak cucu. Itu doa, betul tak? Salah ke doa? Salah ke doa macam tu? Salah ke kita doa orang dapat anak? Satu orang baru menikah, contoh Bang Majid baru menikah. Tak apalah, sebut bilangan. Mudah-mudahan Bang Majid dikurniakan anak yang ramai dan berkekalan lah sampai dapat cucu. Tak boleh doa macam tu. Doa dapat anak pun salah. Doa dapat anak cucu, doa bagi jodoh panjang pun salah. Itu tak. Itu doa. Tengok apa kata Ibn Hajar. واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله
wa qila lima fihi min al-isharati ila bughdil banat litakhsis al-banin bizikri wa amr rifa. Sambunglah betul. Dia kata adapun para ulama berbeza pandangan. Itu ialah ucapan jahiliah. Mereka sebut tanpa menyebut tentang Allah. Sebut tak ingat kepada Allah. Yang kedua kata dia fihi minal isyarati ila bughdil banat. Arab jahiliah bila dia sebut birrifa wal banin, semoga engkau bersatu bahagia bil banin dengan anak lelaki itu litakhsis. Kerana apa tahu? Bughdil banat litakhsis al banin, kerana mereka membenci anak perempuan dan mereka mengkhususkan menyebut anak lelaki sahaja. Yang kita ni, kita tak benci anak perempuan. Bahkan dalam Islam, kelebihan ada anak perempuan. Betul atau tidak? Nabi kata sesiapa yang Allah memberikan kepadanya 3 orang anak perempuan akan masuk syurga. Satu orang sahabat, Nabi kata siapa-siapa yang ada 3 orang anak perempuan, dia akan masuk syurga. Seorang sahabat lagi bangkit, kalau 2 orang, Rasulullah kata 2 orang masuk. Sesiapa yang diberikan 3 orang anak perempuan, dia akan menjadi hijab antara dia dengan api neraka. Sesiapa yang diuji dengan bijariyatain, 2 anak perempuan, dia juga akan terselamat daripada api neraka. Agama angkat kemuliaan wanita. Agama kata siapa yang dapat anak perempuan 3 orang masuk syurga. Anak perempuan itu akan menjadi penghijab, pendinding antara dia dan neraka. Satu orang sahabat tanya 2 orang, 2 orang pun selamat. Ada kelebihan. Dan Islam tak membezakan lelaki dan wanita. Cuma ada kelebihan. Pasal apa wanita diangkat lebih? Kenapa dapat anak? Nabi tak kata siapa dapat 3 orang anak lelaki dah masuk syurga. Nabi tak kata, tapi perempuan Nabi kata. 2 orang, 3 orang dapat, 2 orang dapat. Sebab ketika itu jahiliah menganggap wanita sial. Orang perempuan apa? Dan tuan-tuan, sebahagian ajaran memang tak suka anak perempuan. Sebab konot sebahagian budaya, sebahagian kaum dia tak suka anak perempuan. Macam apa? Anak perempuan tak boleh mewarisi pekerjaan, anak perempuan tak boleh membantu dalam pekerjaan, anak perempuan tak boleh mewarisi harta pusaka. Ada sebahagian budaya kalau dapat anak perempuan tak dia tak suka. Lepas itu kalau kadang-kadang kita jumpa bangsa-bangsa lain, dia tanya anak berapa? Anak lelaki berapa orang? 3. Banyak bagus. Ini budaya. Dan itu ada di dalam kepahaman orang jahiliah. Tapi kita tak nafikanlah, memanglah hadis suruh kita doa. Barakallahu lakuma. Mudah-mudahan Allah memberkati. Kita bila tuan-tuan, kita orang panggil kita pergi makan kenduri, sunnah yang doa Nabi ajar, barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkati kamu berdua, yakni lelaki dan perempuan. Dan Allah menghimpunkan wajama Allah, dan Allah menghimpunkan kamu berdua dalam kebaikan, keberkatan. Itu kita sebut dulu. Tapi apakah salah kalau kita nak sebut barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, Allah memberkati kamu berdua, memberkati segala urusan kehidupan kamu, dan semoga kekal hingga ke anak cucu. Salah ataupun tidak? Tak salah. Kerana kita menyebut semoga kekal ke anak cucu itu dengan maksud apa? Dengan maksud doa. Seperti mana kalau kita tengok yang disebut oleh para ulama, antaranya apa dia? Antaranya seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain, mereka kata apa? Jika dengan maksud kita mendoakan sesuatu yang harus, artinya kita, tuan-tuan sebut semoga berkekalan hingga ke anak cucu tu, tuan-tuan doa supaya dia dapat anak. Tuan-tuan doa supaya jodoh dia panjang. Tuan-tuan doa supaya dia dapat rezeki. Kata para ulama, itu semua termasuk di dalam doa yang diharuskan oleh syarak dan tidak terdapat padanya larangan. Jadi saya nak perbetul sekali lagi, tanggapan dan pandangan yang menyatakan tak boleh kita menyebut semoga berkekalan ke anak cucu ialah tidak menepati maksud hadis, dan dia ada konteks
yang mana dia kaitkan dengan kepercayaan dan budaya jahiliah yang bukan seperti mana yang difahami oleh orang Melayu bila dia pergi sebut semoga berkekalan kehingga anak cucu tu, dia menyebut dalam bentuk doa. Boleh faham tak? Ha? Clear? Okey. Kita kenapa clear lah pasal orang timbul, orang tanya tak boleh. Saya kata pandangan itu tidak tepat, ya, dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.